Assalamualaikum dan selamat sejahtera rakyat Malaysia. Sekarang saya berada di Sandakan. Jadi ini adalah tempat yang nombor 2 menjadi tumpuan pelancong di Malaysia. Dan kalau kita lihat di belakang saya ni ada sebuah hotel 5 bintang. Dahulunya menjadi satu pusat konvensyen kerajaan. Menteri-menteri pun datanglah duduk di sini, termasuklah Menteri MITI pada zaman era Perikatan Nasional. Jadi saudara dan saudari, kalau kita tengok suasana di sini dengan penuhnya sampah, plastik dan sebagainya, ini bukan satu benda yang baik, yang mana pelancong melihat dengan keadaan pemandangan yang begitu jijik sekali. Dan itulah disebabkan saya rasa bila tidak ada lagi pelancong nak datang ke hotel ini, maka hotel ini sekarang pun dah close terus dah. Jadi inilah kegagalan kerajaan negeri yang dipimpin oleh Haji G. Dahulunya hotel ini diinap oleh menteri-menteri, termasuk Menteri MITI. Tapi sekarang ini pelancong nak datang pun, nak tengok sea view, kita boleh tengok hotel yang di depan laut pun hari ini. Kerana keadaan ekonomi di Sabah yang begitu teruk, kerana sampah sarap yang begitu banyak, hari ini dah close terus hotel ini. Jadi rakyat Sabah nak mengundi besok, undilah Perikatan Nasional. Jadi tinggalkan respon anda di bawah.